Ui, budak ni. Ni dia cakap banyak bagi aku duit. Lupa Kau hang lupa gaji kan? Kau ada duit. Kan nak aku bayar gambar hang. Ya, apa dia ni? Kan depan dia. Dok lah ni abang tak ada urusan baik abang belah. Bila saya bubuh abang. Kurang ajar budak ni. Woi. Oh, ni cikgu hampa. Berani ke budi budak-budak ni? Ui, bukan cikgu. Kamu ni pakcik. Buli budak-budak Bukan cikgu. Saya tengah nasihat dia. Dia duk pau budak ni. Hitam ni pau budak putih ni. Gila. Bang ni nak tolong cikgu. Pada kita ni yang ugut saya. Oh, jadi kamu yang nakal ni. Kan nakal cikgu. Cuma salah konsep hidup je. Dalam konsep kamu nak kena rotan ni. Kamu jumpa saya kat pejabat esok. Terima kasih pakcik. Kerana membantu budak-budak ni tangani masalah buli. Baik, tak apa. Tapi kalau ada masalah buli, panggil je saya. Saya expert bab salah faham dengan misunderstanding ni. Siang dok ni. Buli adalah tindakan yang agresif yang melibatkan perkara yang berulang dan ketidakseimbangan kuasa antara pelaku dan mangsa. Buli melibatkan sekolah, tempat kerja dan dalam talian. Ia memberi kesan yang negatif kepada fizikal dan mental. Tindakan ini adalah anomali yang bertolak belakang daripada sisi bangsa dan agama. Jadi, mari kita hindarilah buli. Saya, Enrique Luis de la Rosa, Cuba. Terima kasih.